Sebagai pemegang kad UNHCR, mereka sepatutnya mendapat allowance daripada UN. Dia dalam 300 ke 400 US dollar sebulan. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh korang, video ini memang padu dan serius. UNHCR akhirnya kantoi. Temu bual yang dikongsikan oleh IPKTV mendedakan isu besar tentang pengurusan pelarian Rohingya di Malaysia. Individu di dalam video ini menjelaskan bahawa pemegang kad UNHCR sepatutnya dapat allowance bulanan $300 hingga $400 setiap bulan. Tetapi ramai pelarian mendakwa tidak pernah terima sesen pun daripada UNHCR. Bayangkan duit allowance itu sepatutnya bantu mereka survive tapi hilang entah ke mana. Ini menimbulkan persoalan besar. Mana pergi duit tu? Tambahan lagi, UNHCR dikelaskan sebagai NGO di bawah PBB dan mengeluarkan kad secara unilateral. Maksudnya kerajaan Malaysia tak boleh sema jumlah sebenar kad atau bilangan pelarian yang dihantar ke negara ketiga. Dengan kuasa sebegini, data rasmi yang dikongsi, contohnya 130,000 pelarian, mungkin jauh lebih rendah daripada realiti di lapangan. Individu di dalam video ini iaitu Abek Abek menjangkakan angka sebenar double atau triple sebab komuniti pelarian ini berkembang cepat. Situasi ini menyebabkan tekanan ekonomi serius. Sampai allowance yang sepatutnya, ramai pelarian terpaksa bekerja secara haram demi kelangsungan hidup walaupun sedar risiko tindakan undang-undang. Isu ini bukan sekadar statistik, ia refleksi cabaran sebenar komuniti pelarian dan kekurangan ketulusan dalam pengurusan bantuan. Video ini juga buka mata kita bahawa kerajaan agak terkapai-kapai untuk pantau jumlah sebenar pelarian sebab data tidak lengkap. Keseluruhannya, video ini memberi perspektif serius. Daripada dakwaan allowance tak diterima, isu ketulusan data sehingga cabaran ekonomi dan pekerjaan haram. Ia satu peringatan bahawa sistem pengurusan pelarian perlu diperbaiki dengan ketulusan penuh dan bantuan yang sampai ke tangan mereka yang memerlukan. Kredit kepada IPKTV sebab mendedahkan isu ini dengan jelas bagi kita faham punca tekanan sosial dan ekonomi dalam komuniti pelarian di Malaysia. Sebagai pemegang kad UNHCR, mereka sepatutnya mendapat allowance daripada UN. Dia dalam 300 ke 400 US dollar sebulan setiap pelarian tu. Tapi kita dapati temu ramah kita dengan pelarian pemegang kad UNHCR ni, mereka tidak pernah menerima apa-apa bantuan ataupun allowance daripada pihak UNHCR. Tapi UNHCR ni dia claim duit tu daripada UN berdasarkan jumlah kad pelarian yang dia keluarkan. Contoh, kalau dia keluarkan 130,000 kad in total lah kita katakan. Jadi setiap orang tu dia dapat claim RM300 sebulan, $300 sebulan daripada setiap pelarian. Jadi duit, kita nak tanya duit tu pergi ke mana? Mana pergi duit tu? Tetapi disebabkan UNHCR ini dia adalah NGO yang diselia bawah United Nations, bukan berada di bawah seliaan kerajaan kita, maka kita tidak boleh nak semak berapakah jumlah sebenar kad UNHCR yang dikeluarkan sebab kad ini dikeluarkan secara unilateral. Unilateral ni maksudnya secara sebelah pihak. Jadi hanya UNHCR je yang tahu berapa jumlah sebenar kad yang dia keluarkan. Dan hanya dia je yang tahu berapa jumlah pelarian yang dia hantar ke negara dunia ketiga setiap tahun. Itu pun kita tidak ada data. Maka atas sebab itu, disebabkan kita tidak ada data itu, kerajaan kita agak teraba-raba lah sebenarnya berapa jumlah pelarian Rohingya ni dekat Malaysia. Kalau ikut data rasmi daripada UNHCR yang dia kata dalam 130,000 lebih, saya percaya angka itu adalah angka yang terlalu rendah. Saya jangka sekurang-kurangnya angka itu double ataupun triple sebab mereka ini mereka ni cepat berkembang, cepat membiak. Jadi disebabkan pemegang kad UNHCR ini dia tidak menerima apa-apa allowance yang sepatutnya diterima daripada UNHCR. Itu memberi tekanan untuk mereka untuk bekerja secara haram. Itu yang mereka bekerja walaupun mereka tahu mereka akan ditangkap, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang, tetapi akibat terdesak mereka terpaksa. Warga asing desa kuasa buka mata, Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.